Bang, sambung bayar kereta saya bang. Asal aku pula yang kena bayar? Biasalah, sekarang semua orang sambung bayar. Kat marketplace Facebook ada iklan sambung bayar, dekat Mudah ada iklan sambung bayar. Tak boleh. Sambung bayar kereta ni sangat-sangat berisiko. Okey, apa risiko dia? Cuba cerita bang. Bila sambung bayar kereta ni, maksudnya ada hutang lagi dengan bank. Bank ada kepentingan ke atas kereta tersebut. Pertama, katakanlah kalau sambung bayar kereta, pembeli dah ambil kereta, sambung bayar. Tapi katakanlah kalau pembeli lari, tak tahu ke mana, kereta tidak dibayar oleh pembeli, tapi kena ingat, kontrak adalah antara penjual dengan bank. Siapa yang kena saman? Kita kena ingat bahawa pemilikan adalah tidak sah sebab nama masih atas nama penjual dan tidak boleh ditukar lagi disebabkan masih ada hutang dengan bank. Jadi katakanlah kalau ada berlaku kemalangan, persoalannya siapa yang boleh tuntut? Ada perlindungan insurans yang sah. Kalau pembeli bayar habis, apa jaminan bahawa kereta tersebut akan ditukarkan ke atas nama pembeli walaupun pembeli telah habis bayar kereta? Baliklah kereta saya. Tak jadilah sama ya. Macam tu.